Hari ini kami hadir ke IPD Ceras untuk membuat polis report berkenaan dengan kurikulum yang dikeluar yang ditular di social media. Pembakaran gambar yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Presiden kepada Parti Keadilan Rakyat Malaysia. Hak bebas suara semua boleh buat, tetapi membakar gambar yang amat berhormat Perdana Menteri itu salah. Itu perkara yang biadab yang dibuat oleh mahasiswa. Mereka sepatutnya menjadi teladan kepada anak-anak muda yang belajar di sekolah-sekolah menengah, sekolah rendah. Saya menyuruh kepada Ketua Polis Negara dan semua polis untuk mengambilkan tindakan yang tegas kepada mereka-mereka. Dia bukan satu dua orang, ini berkumpulan. So kumpulan ini, kenapa mereka buat? Siapa di belakang mereka? Siapa yang suruh mereka buat? Benda-benda ini perlu disiasat oleh pihak PDRM. Sepatutnya mereka membuat satu tindakan yang lebih baik sebagai contoh dan tauladan kepada masyarakat dan juga kepada pelajar-pelajar lain. Jadi sekali lagi saya bagi pihak pejabat, bagi pihak cabang keadilan Bandar Tun Razak menyeru pihak berkuasa khususnya PDRM mengambil satu tindakan yang tegas. Semoga perkara ini tak akan berlaku lagi di masa-masa akan datang. Perkara ini bukan saja satu perbuatan yang biadab lah pada saya pada masa sekarang, satu perbuatan yang tidak bertamadun.